Dek, Ha. nak pergi masjid ke? Nabi ada pesan, kalau nak pergi solat berjemaah kat masjid, jangan berlari. Berjalanlah dengan tenang. Nanti follow imam, mana yang sempat je. Yang tak cukup, tambahlah rakaat. Tapi berlari kan lebih cepat sampai. Lagi banyak pahala. Kalau nak cepat sampai, bertolaklah lebih awal. Bila berlari, awak pun basah berpeluh. Badan bau masam. Terbengah-bengah kepenatan. Nanti solat susah nak khusyuk. Baiklah Ustaz, saya dah insaf. Baguslah. Di mana kita bina awak? Biasanya datang masjid kan naik kereta. Biasalah Ustaz, kereta lama. Seminggu sekali kena gaut. Oh, saya rasa eloklah awak tukar kereta baru. Kereta Wira tu sedekah je pada saya. Tak apalah Ustaz, bab kata netizen, biar kereta lama. Janji geran kat tangan, parking kat bengkel. Setujulah. Jomlah teman saya sekali. Saya nak ke masjid juga. Tak apalah Ustaz, berjalan kaki ke masjid kan lebih afdal. Setiap langkah kita diampunkan dosa dan dinaikkan darjat di sisi Allah. Ya je lah. Saya gerak dulu. Tadi awak kata nak pahala lebih kan?